LED. LED ni kes-kes sekarang banyaklah kes developer ni bila dia buat rumah, dia tak ambil kira masa yang sepatutnya dia siapkan. Therefore rumah-rumah ini sepatutnya disiapkan dalam tempoh 2 tahun untuk landed property ataupun 3 tahun untuk strata title. Tiba-tiba terpaksa extend sampai 4-5 tahun. Ini saya nak beritahu anda semua ataupun pembeli-pembeli yang saya boleh katakan telah tidakkan hak mereka lah untuk masuk rumah pada tempoh yang sepatutnya. LED ni sesuatu yang saya rasa boleh untuk kita lawan dan insya-Allah boleh menang. Sebab apa? Secara jelasnya I would say ini macam strict liability offence lah. Bila mana dalam kontrak dah menyatakan 3 tahun pemaju kena siapkan rumah tersebut, tapi tak siapkan dalam tempoh 3 tahun, kunci pembeli tak dapat, end up pembeli terpaksa menanggung bayaran bulanan untuk tahun-tahun selepas daripada itu. Maka secara jujurnya menurut undang-undang, you can hire a lawyer and boleh start buat tuntutan saman ke atas pemaju-pemaju inilah. Sebab yang membezakannya hanyalah berapa banyak yang tuan-tuan sebagai pembeli ni akan dapat daripada pemaju lah. Of course lah akan ada proses negotiation dan sebagainya, tapi yang paling pentingnya hak anda jelas dalam SMP ataupun SPA. Hanya anda perlu bertindak sahaja, lantik peguam dan boleh teruskan saman di mahkamah, insya-Allah.